Tiada siapa mahukan kejadian ini berlaku, tetapi takdir Tuhan mengatasi segalanya. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seorang pelajar tingkatan 1 maut manakala rakannya parah selepas dilanggar sebuah SUV dalam kawasan sekolah di Kota Baru, Kelantan. Tragedi lepas solat zuhur itu berlaku ketika Nur Fatimatul Hawa Muhammad Azauddin, 13 tahun, sedang memakai kasut di surau sebelum dia dirempuh kenderaan terbabit. Pada 12 April 2026 sekitar jam 1.30 hingga 1.50 tengah hari, suasana di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Mas, Kota Baru, Kelantan yang kebiasaannya tenang selepas waktu solat zuhur bertukar menjadi cemas apabila satu kejadian tragis melibatkan seorang pelajar perempuan berlaku di hadapan surau sekolah tersebut. Mangsa dikenali sebagai Nur Fatimatul Hawa Muhammad Azauddin berusia 13 tahun dan merupakan pelajar tingkatan 1 di sekolah berkenaan. Ketika kejadian, mangsa bersama beberapa pelajar lain baru sahaja selesai menunaikan solat zuhur secara berjemaah di surau sekolah. Mangsa dilaporkan sedang berada di kawasan hadapan surau sambil memakai kasut. Selepas selesai solat, pada ketika inilah sebuah kereta jenis Honda yang dipandu oleh seorang ustazah hilang kawalan lalu meluru ke arah pelajar-pelajar berhampiran. Siasatan awal polis mendapati pemandu kereta tersebut dipercayai tertekan pedal minyak secara tidak sengaja ketika berada di lokasi kejadian. Tindakan itu menyebabkan kenderaan berkenaan memecut secara tiba-tiba sebelum terbabas ke arah kawasan pejalan kaki di hadapan surau dan merempuh 2 orang pelajar yang sedang berada di situ tanpa sempat mengelak. Selain itu, kenderaan terbabit turut melanggar struktur fizikal termasuk tiang batu di kawasan surau berkenaan. Akibat rempuhan kuat itu, Nur Fatimatul Hawa mengalami kecederaan parah terutamanya di bahagian kepala dan badan. Mangsa dilaporkan tersepit dalam kejadian tersebut dan tidak menunjukkan sebarang tindak balas sejurus selepas dilanggar. Keadaan itu menyebabkan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, seorang lagi pelajar yang turut dirempuh mengalami kecederaan serius dan segera dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut. Pelajar berkenaan dilaporkan mengalami patah kaki dan kecederaan lain yang memerlukan rawatan di zon merah Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Mangsa yang terselamat itu kini berada di bawah pemantauan rapi pihak perubatan bagi memastikan keadaannya stabil. Abang Nur Fatimatul Hawa, Muhammad Ali Mustaqim berusia 15 tahun yang juga pelajar di sekolah sama berada di luar kawasan sekolah ketika kejadian berlaku. Dia pada ketika itu sedang menunggu rakan untuk pulang bersama selepas tamat sesi persekolahan. Namun, suasana berubah apabila seorang rakan datang memaklumkan bahawa adiknya telah dilanggar sebuah kereta di hadapan surau. Mendengar berita itu, dia terus bergegas masuk ke kawasan sekolah untuk mendapatkan kepastian. Namun setibanya di lokasi, Muhammad Ali Mustaqim melihat adiknya sudah terbaring tidak bernyawa dan dalam keadaan emosi yang tidak terkawal. Dia terus memeluk jasad adiknya yang ketika itu sudah kaku. Ibu saudara mangsa Zuraifah Muhammad Nur, 43 tahun, berada di luar pekarangan sekolah ketika kejadian berlaku. Dia datang ke sekolah tersebut untuk mengambil mangsa bersama seorang lagi adik-beradiknya seperti kebiasaan. Namun, Zuraifah mula berasa hairan apabila mangsa tidak keluar seperti biasa walaupun waktu persekolahan sudah tamat. Perasaan risau itu bertukar menjadi cemas apabila seorang lagi anak saudaranya berlari ke arahnya dalam keadaan panik memaklumkan bahawa mangsa telah meninggal dunia akibat dilanggar kenderaan. Mendengar perkabaran tersebut, Zuraifah segera bergegas ke arah surau untuk melihat keadaan sebenar. Setibanya di sana, dia melihat jasad anak saudaranya sudah ditutup dengan kain. Manakala bapa mangsa Muhammad Azauddin Abdullah, 43 tahun pula berada di tempat kerja ketika kejadian berlaku dan dimaklumkan mengenai tragedi tersebut melalui panggilan telefon daripada adik iparnya yang dalam keadaan menangis. Tinggal kerja pakai di sekolah ni kan. Di sekolah ni duduk atas surat tu. Yang kat lah. Orang kat situ lah.
Setibanya di sekolah, dia melihat anaknya sudah terbaring kaku dan ditempatkan di dalam surau. Pemandangan tersebut menyebabkan dia terkejut dan tergamam kerana tidak menyangka kehilangan itu berlaku secara tiba-tiba. Menurut Muhammad Azauddin, arwah merupakan anak ketiga daripada 4 beradik dalam keluarga tersebut. Sejak kematian isterinya kira-kira 5 tahun lalu, kesemua anaknya tinggal bersama adik iparnya. Dia hanya berpeluang bertemu anak-anaknya sebanyak 2 kali seminggu di rumah adik iparnya. Kehidupan mangsa sebelum kejadian juga dilaporkan sederhana, di mana arwah tinggal bersama nenek dan ibu saudaranya. Mangsa turut membantu keluarga dengan menjual kuih sebagai sebahagian daripada rutin harian mereka. Sebagai seorang anak yatim, mangsa dilihat sebagai seorang yang rajin dan bertanggungjawab dalam membantu keluarga. Jenazah mangsa kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian untuk tujuan bedah siasat. Proses tersebut dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian secara rasmi berdasarkan prosedur perubatan. Suasana di hospital ketika itu dipenuhi dengan kesedihan dan tangisan ahli keluarga. Setelah selesai dibedah siasat, jenazah mangsa dibawa pulang ke rumahnya yang terletak di belakang Hotel Assalam Pengkalan Cepa. Sejurus itu, jenazah disemayamkan di Masjid Taman Uda selepas solat Isyak dan selamat dikebumikan sekitar jam 9 malam di tanah perkuburan Islam Gayung berhampiran Taman Uda Murni dalam suasana penuh hiba apabila lebih 200 ahli keluarga, jiran, guru serta rakan-rakan sekolah hadir memberi penghormatan terakhir. Dengan tangisan dan kesedihan jelas terpancar sebaik jenazah tiba di tanah perkuburan, manakala ahli keluarga dan warga pendidik dilihat tidak mampu menahan emosi sepanjang upacara pengebumian berlangsung. Lebih memilukan apabila arwah disemadikan bersebelah pusara ibunya, Siti Mahiran Nur. Sejurus kejadian ini, polis memaklumkan bahawa siasatan dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seksyen ini melibatkan kesalahan menyebabkan kematian akibat pemanduan secara melulu atau berbahaya. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memaklumkan bahawa satu siasatan dalaman telah dimulakan. Siasatan ini bertujuan meneliti pematuhan prosedur operasi standard SOP keselamatan di sekolah tersebut. KPM menegaskan bahawa aspek keselamatan pelajar, guru dan warga sekolah perlu sentiasa diberi keutamaan. Langkah ini diambil bagi memastikan kejadian seumpama ini tidak berulang pada masa hadapan. Pihak kementerian juga menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa atas kehilangan yang amat menyayat hati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa melalui hantaran di media sosial. Beliau menyifatkan tragedi tersebut sebagai satu peringatan kepada semua pihak agar sentiasa berhati-hati. Selain itu, beliau turut mendoakan agar mangsa sentiasa diberikan kesembuhan segera. Dalam hantaran yang sama, Perdana Menteri menekankan kepentingan sikap tidak cuai dalam setiap tindakan, terutamanya melibatkan keselamatan. Beliau mengingatkan bahawa kejadian seperti ini boleh dielakkan jika langkah berjaga-jaga diambil dengan serius. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah sebuah takdir yang tidak dapat dielakkan. Mangsa pasti sudah tenang di alam sana. Keluarga juga masih di dalam kesedihan yang tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata. Namun, jauh di sudut hati kita juga tahu ustazah yang melanggar mangsa tidak sengaja dan pasti seorang guru itu juga dalam keadaan dirundung kesedihan serta penyesalan yang tidak terkira. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada semua yang terlibat. Salam takziah buat ahli keluarga. Al-Fatihah.